Wanita 30-an perut makin kebepai. Padahal dah jaga makan dah. Rasa dah makan sikit dah. Kenapa Hormon ke? Kenapa jadi macam ni? Sebelum tu, saya kenalkan diri saya. Nama saya Hai, berusia 37 tahun. Berat badan asal saya adalah 85 kg dan berat sekarang adalah 69 kg. Saya berjaya turunkan berat badan saya lebih daripada 15 kg. Okey, sebelum tu saya minta korang share dulu kepada kawan-kawan yang senasib dengan kita, perut buncit umur 30-an, save dan juga jangan lupa follow. Jika anda rasa anda ingin dibantu, komen comel untuk saya bantu korang. Jom kita tengok satu persatu. Kenapa wanita umur 30-an walaupun dah diet makin buncit, makin naik berat badan? Jom. Sebab yang pertama, metabolism kita dah menurun dan slow. Badan kita tak boleh bakar sepantas dulu lagi. Bila you all masuk 30-an, tak sama macam 20-an. So metabolism kita dah makin slow dan badan tak boleh bakar kita punya kalori sepantas dulu lagi. So jadi bila kalori kita makan ataupun tenaga yang berlebihan tak boleh dibakar dengan baik, dia akan tukar kepada lemak. So lemak, tempat best lemak simpan ni adalah kat mana? Kat perut. That's metabolism kita tak sama macam dulu lagi dah. Yang kedua disebabkan oleh hormon kita tak stabil. Kita utamanya hormon progesteron dan juga estrogen. Bila hormon tu menurun, kita punya lemak ni dia mudah terkumpul kat bahagian tengah badan kita, terutamanya perut, pinggang dan juga belakang badan kita. So that's why lah kita cepat sangat nampak buncit kat perut bila kita dah meningkat usia 30-an dan ke atas. Ketiga adalah disebabkan oleh kurang tidur dan juga stres. Bila kita dah masuk 30-an, banyak tanggungjawab kita nak jaga anak, nak bekerja dan sebagainya, menyebabkan hormon kortisol kita akan naik dan juga kita punya stres kita juga akan naik. Bila stres akan ini menyebabkan lemak mudah terkumpul dekat perut. Yang keempat adalah disebabkan oleh kurang protein dan juga otot. Kita kena faham bahawa otot adalah kilang untuk bakar lemak, kilang untuk naikkan metabolism you. Kalau you dah terturun otot dan juga otot you semakin tahun semakin drop, itulah menyebabkan lemak makin terkumpul dekat perut. Hai mencari wanita-wanita yang serius nak turunkan berat badan dan juga pada masa yang sama nak sihat. Okey, untuk nak dibantu, jom join program pemakanan sihat kita. Kita akan belajar korang keluarkan diri korang daripada obesity step by step. Jom join program pemakanan kita. Klik link kat bio untuk Hai bantu. Jom. Hey, aku Hai. Korang dah diet?